kita sekarang berada di tengah-tengah antara Hagia Sophia dan juga Masjid Biru yang berada di belakang saya ni. Dan Hagia Sophia di depan saya. Di mana kedua-dua binaan ini mewakili dua peradaban yang berbeza, dua agama yang berbeza. Sememangnya Masjid Biru ini telah dibina untuk membuktikan bahawa pada masa itu yang Hagia Sophia masih lagi merupakan sebuah gereja, membuktikan bahawa seni bina Islam juga setanding dengan seni bina Kristian. Dan masjid ini merupakan masjid yang terbesar di Istanbul yang boleh memuatkan hampir 10,000 orang. Dan dia mula dibina pada tahun 1609 atas arahan Sultan Ahmad I pada masa itu. Dan masjid ini juga telah dibina oleh Sedefkar Aga yang merupakan anak murid kepada Mimar Sinan, yang kita semua kenal. Mimar Sinan merupakan arkitek agung di zaman Turki Osmania. Dan masjid ini juga merupakan salah satu masjid yang sangat terkenal kerana masjid ini mempunyai 6 menara, iaitu menara yang paling banyak berbanding dengan menara-menara yang berada di masjid di Istanbul dan juga Turki ini. Dan di sebelah ini pula adalah Hagia Sophia yang telah ditukar menjadi masjid setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel.